Orang Terengganu. Siapa kata dekat Terengganu ni tak ada nasi padang? Pakat mari buka puasa sini lah Cik Mong. Baru kenyang nyanda. Dekat mana lagi? Dekat Bumbu Babah lah Cik Mong. Hari ni Cik Lily order beberapa menu dia. So tunggu benda lagi. Jom lah kita makan. Lapar perut dah ni Cik Mong. Bismillah. Hak Cik Lily makan ni set ayam lada muda. Masya Allah, ayam dia juicy, sedap dah. Makan pula dengan pucuk ubi atau pucuk singkong, nyakut molek Cik Mong. Bumbu dia meresap molek dekat ayam. Makan pula dengan sambal hijau. Mantap. Jangan lupa ambil kerupuk janget sebab dia. Kerupuk janget ni crunchy dah Cik Mong. Set seterusnya kita order nasi padang rendang daging dengan acor. Daging dia lembut, wah dia pekat. Makan pula dengan acor dia memang jadi Cik Mong. Gulai urat jangan lupa ambil Cik Mong. Urat dia lembut, wah dia pekat. Rempah dia terasa. Jadi ngak. Hak ni pula set paru goreng. Set paru goreng ni murah dah Cik Mong. RM9.90 je. Paru dia banyak, crispy pula tu. Gulai babat ni ramai orang cari. Gulai babat dia dak hanyir, lembut. Makan pula dengan nasi panah memang on. Cik Lily first time try. Terus ku jatuh cinta dengan gulai babat ni. Bekat memikat perut Cik Mong. Orang kata kalau makan nasi padang ni wajib ambil teh botol ni. Barulah lengkap Cik Mong. Sebab teh botol dia sangat light, dak manis, sesuai dengan makanan bersantan tadi tu. Tapi kalau rasa nak masam-masam, Cik Mong boleh order ais lemon tea sebab rasa masam, segar, bantu balance makanan berlemak. Refreshing. Lagi-lagi time berbuka. Pakat mari berbuka sini belaka. Lokasi di Jalan Kota Lama, Cawangan, Kuala Terengganu. Nak makan kedah boleh, nak order melalui apps pun boleh. Penting harga murah, perut kenyang, senang hati. Settle bosku.